Istiharkan penyambutan Majlis Anugerah Kesumulanan Tahun 6 dan Konferensi Pendidikan dan Integrasi tahun 2020. Bicara serendah hati, kemaafan dipinta. Terima kasih atas segala bentuk kerjasama menjayakan majlis pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Murid-murid tahun 6 yang diraihkan yang akan meninggalkan persekolahan peringkat rendah tidak. Para hadirin diminta berdiri. Mengumumkan perarakan keluar Puan Guru Besar YDBP IBG Barisan Pentadbir, Barisan Guru-Guru Kelas Tahun 6 serta murid-murid tahun 6 dari arena majlis. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Demikianlah liputan dari kami DSTV. Semoga Hari Apresiasi tahun 6 ini menjadi kenangan indah dan membakar semangat untuk terus maju. Kami akhiri dengan doa agar terus melangkah dengan yakin, beradab dan berakhlak mulia. Sekian, terima kasih.